Sayyidina Muhammad yang menceritakan macam ni. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Satu masa selepas daripada Tuhan sudah pun membuat keputusan, orang ni masuk syurga, orang ni ke neraka. Lepas Tuhan dah masukkan semua orang ke syurga dan yang ke neraka dah ke neraka semua, Tuhan suruh malaikat ambil satu makhluk Allah yang rupanya seperti kambing, duduk di antara syurga dan neraka. Jadi makhluk Allah yang rupa seperti kambing tu ialah maut, ialah mati. Kata Allah, hai malaikat, hang sembelih mati tu. Malaikat pun sembelih maut, sembelih mati. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Lepas sembelih tu sallallahu Sayyidina Muhammad, maka pada ketika itu sallallahu Sayyidina Muhammad kata Allah kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, hiduplah kamu dalam syurga selama-lamanya. Tuhan kata pada ahli neraka, wahai ahli neraka, hiduplah kamu dalam neraka selama-lamanya. Tuan-tuan, ketika tu ahli neraka tu, tuan-tuan, subhanallah, mereka menangis mendengar yang Tuhan kata tu sampai teresak-esak. Teresak-esak ni dalam hadis menyebut saya bunyi macam ni. Maknanya tak ada dah, hiduplah kamu selama-lamanya. Lepas tu, tuan-tuan, subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, malaikat Jibril alaihissalam kata kat Tuhan, dia minta pada Tuhan, dia nak round neraka, nak round neraka. Allah izinkan dia terbang malaikat ni untuk menjelajah neraka. Dalam perjalanan malaikat Jibril terbang tu, subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad beratus-ratus tahun dalam neraka berjalan, tak habis-habis neraka ni, subhanallah. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam dengar dalam neraka orang ada menyebut, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam kata malaikat, ada juga orang yang sebut nama Allah dalam neraka. Kalau orang sebut nama Allah dalam syurga tu biasa, dalam neraka ada orang menyebut nama Allah. Baik, sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, malaikat Jibril alaihissalam langsung mendapatkan Malik Ridwan yang menjaga syurga. Kata malaikat Jibril alaihissalam, wahai Malik Ridwan, aku nak guna syafaat yang aku ada, aku nak lepas dalam neraka orang hak kata ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Jadi kata malaikat sallallahu Sayyidina Muhammad, minta izin, jadi dengan syafaat. Jadi setiap orang tu boleh memberi syafaat. Malaikat ada syafaat malaikat, Nabi ada syafaat Nabi, orang alim ada syafaat orang alim, orang beriman ada syafaat orang beriman. Kata guru kami, di antara orang yang boleh memberi syafaat pada kita pada hari akhirat esok ialah orang yang kita pernah belajar daripada dia, di antaranya sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, Malik Ridwan pun pi cari orang hak sebut nama Allah dalam syurga tu, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Malaikat ni, tuan-tuan, Malik Ridwan ni cari, tuan-tuan, subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad, cari, tuan-tuan, tak jumpa. Cari tak jumpa, buah cari tak bertemu. Sedangkan dia tu penjaga neraka, sallallahu Sayyidina Muhammad, penjaga neraka. Mana neraka tu dalam kawalan dia, tapi tak jumpa. Akhirat sekali mai, tak jumpa, kata dia. Tak jumpa, tak jumpa. Ada, kata malaikat Jibril, tak ada. Macam ni, hang nak tanya Tuhan. Malaikat Jibril pun nak tanya Tuhan. Tuhan bagi tahu. Tuhan Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kata Allah, kalau orang tu sallallahu Sayyidina Muhammad dalam neraka ni, sallallahu Sayyidina Muhammad, dia duduk dalam negara sekian-sekian. Dalam negara sekian-sekian, sallallahu Sayyidina Muhammad, dia duduk dalam negeri sekian-sekian.
dalam negeri sekian-sekian, Rasulullah Sayyidina Muhammad dia duduk dalam wilayah sekian-sekian, dalam wilayah sekian-sekian, dia duduk dalam kawasan sekian-sekian, dalam kawasan sekian-sekian, dia duduk dalam kampung sekian-sekian, dalam kampung sekian-sekian, dia duduk di lembah sekian-sekian, di lembah sekian-sekian, dia duduk di telaga, di penjuru sekian-sekian, dalam penjuru sekian-sekian, dia duduk di telaga sekian-sekian. Tu dia banyaknya, saya sebut meletih punya banyak. Tuan-tuan, masalah senang. Waktu malaikat tu pi, subhanallah, bila malaikat tu pi, orang tadi duduk macam tu. Orang panggil apa duduk macam ni? Telengkup, dalam Quran telengkup macam tu. Taib. Di dia tu, tuan-tuan, ahli neraka ni, jangan duk bayang kecil macam kita, besar. Tuhan buat ahli neraka ni besar. Besar ahli neraka. InsyaAllah kalau Tuhan izin kita baca hadis yang berkaitan dengan hadis syurga dan ahli neraka khusus satu masa, insyaAllah. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Ta'ala Sayyidina Muhammad, ahli neraka ni punya besar, jubuk dia saja sebesar Mekah dan Madinah. Pergi Mekah esok naik bas tu berapa jam tu, tuan-tuan bayanglah, tu jubuk ahli neraka, tempat duduk dia besar, subhanallah. Bila malaikat pi tengok-tengok, subhanallah, di dia tu penuh dengan kalajengking, di dia tu penuh dengan belenggu, di tengkuknya, di tangannya, di kakinya, tuan-tuan, kalajengking, ulat dan kalajengking. Di dia tu penuh dengan ulat dan kalajengking, di dia tu penuh dengan belenggu-belenggu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi di mulutnya, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, tengok Malik Zabaniah mai, langsung dia kata, nak tambah lagi ke? Nak tambah lagi ke? Tapi waktu tu subhanallah, kata malaikat, tak dah, ni aku main ni, kata dia, hai, kata nak tambah lagi tak tahulah, ni hak tarani pun tu, yang kalau jengking tu, yang duk tu bukan duk saja, duk ketik. Ulang tu bukan duk saja, duk pagut. Tuan-tuan, dia sebut tu bukan dalam keadaan ya Hayyu ya, bukan dalam kata ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Sedap juga no? Bukan lagu macam tu. Dia sebutnya dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Tuan-tuan, tu yang sebut tu. Bila mereka main, nak tambah lagi ke? Macam tu. Tuan-tuan, waktu tu subhanallah, Musa Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kata malaikat, aku main ni nak lepas hang dengan syafaat Jibril alaihi salam. Dengan syafaat Jibril alaihi salam. Mana orang ni, siapa dia? Hak sebut nama Allah ni orang kenal Allah. Hak kenal Allah, masuk dalam hak yang kenal Allah tapi masuk dalam neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, malaikat pegang, subhanallah. Lepas tu malaikat goncang, pegang, goncang kali pertama tu luruhlah ulang-ulang dan kala-kala jengking. Sallallahu alaihi Muhammad. Goncang kali kedua tu lekanglah belenggu-belenggu daripada dia. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Ketika tu dibawalah orang ni keluar daripada neraka. Cerita ni berdiri belum rumah tuan. Pasal apa tak tahu. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam bawa keluar daripada neraka. Sampai di pintu neraka, Sallallahu alaihi wasallam tengok Jibril sedang menunggu. Langsung Jibril bertanya, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang ni wahai Malik Ridwan, berapa tahun dalam neraka duduk ni? Kata Malik Ridwan, dia ni dah menjadi penghuni neraka 70,000 tahun yang dulu. Tu dia 70,000 tahun dulu. Ni baru lepas ni. Tapi dalam 70,000 tahun tu tak pernah lekang sebut ya Hayyu ya Qayyum ya Jalal wal Ikram. Tu haban Jibril nak lepas dia.
Subhanallah. Taib. Pasal apa lepas? Sebab mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar juga. Tu Nabi kata, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah Sayyidina Muhammad, tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, dakhala jannah, dia pasti akan masuk syurga. Tapi masuk tu, kata ulama, kalau dia berdosa, dia mati selepas disiksa oleh Allah. Dia masuk syurga selepas dia dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ala ubashirun nas